Okey, dekat Light Call Fiza ni dah ada lebih daripada 20 gram. Boleh tak kalau Fiza nak keluarkan fizikal terus dekat branch yang berdekatan? Okey, dekat Public Gold ni semua urusan jual, beli dan keluarkan emas kita buat melalui aplikasi ataupun website Rafiz Public Gold. So, kita tak boleh nak walk in terus ke mana-mana branch secara direct tanpa proses order terlebih dahulu. Sebab apa? Public Gold ni sekarang dah ada daripada lebih 2 juta pipa emas daripada Malaysia, Indonesia dan juga seluruh dunia. So bayangkanlah kalau semua orang datang terus ke branch untuk beli ataupun ambil emas, confirm dekat branch ni akan sesak. Jadi, bila kita dah tabuk emas dekat akaun Get Public Gold ni dan nak keluarkan emas fizikal, kita ada 2 kaedah yang kita boleh gunakan. Okey, yang pertama, kalau berat emas ni bawah 21.25 gram, kita hanya perlu arahkan sistem untuk post emas ni ke rumah kita dengan berinsurans. Okey, cara yang kedua, kalau berat emas tu lebih pada 21.25 gram, kita hanya perlu buat appointment melalui aplikasi Public Gold. Lepas tu kita perlu hadir sahaja dekat mana-mana syarikat berhampiran ikut pada tarikh dan masa yang telah kita tetapkan. So, mudah kan? Okey, sebab itulah ramai orang suka simpan emas dengan Public Gold ni sebab prosedur sangat mudah, telus dan juga patuh syariah. So, bagi mereka berminat untuk mula simpan emas dengan Public Gold, mudah sangat cara dia. Isi wasiat dekat bawah tu ataupun DM untuk Rizal bantu sebaiknya.